mudah tertarik pada perempuan atau lelaki yang toksik. Itu bukan sebab korang bodoh ataupun korang lemah, sebab mental korang dah pernah dilatih dengan cara tertentu. Pertama, korang confuse toksik dengan passion. Orang yang toksik ni bagi perhatian yang laju, emosi kuat, drama, torak talik, otak korang salah faham. Roller coaster tu macam chemistry, macam menarik lah dia ni. Sekejap okey, sekejap tak okey, macam padahal itu adrenalin korang nak tahu daripada dia, bukan cinta sebenar. Kedua ialah korang trauma tu akan mencari satu yang macam familiar yang pernah korang alami dulu masa zaman korang dalam keluarga korang yang lama. Kalau dulu korang dibesarkan dengan kasih sayang yang tak konsisten, yang bersyarat, kadang-kadang sayang, kadang-kadang marah, otak korang akan anggap itu macam normal. Bila jumpa orang yang macam tu atau lelaki atau perempuan yang macam tu, korang rasa macam aku macam rasa kat rumah aku, rasa macam sama, macam best. Walaupun ianya sakit. Dan korang suka nak fix tau. Korang ada hati yang baik, percaya semua orang boleh berubah, nakkan perubahan orang lain. Dan validation. So, orang tu buat korang ketagih. Dia manis dan dingin. Dia puji, dia senyap. Circle tu akan buatkan korang macam rasa susah nak melepaskan. Dan bila korang sembuh, korang akan pilih tenang, bukan lagi drama. Pada buat buku ni, dapatkan informasi tentang bagaimana korang boleh keluar daripada trauma yang lama.